Seramai 158 usahawan tempatan terlibat dalam jualan madani sempena program Madani Rakyat 2025 yang sedang berlangsung di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Jualan produk usahawan tempatan dijangka mampu mencecah sehingga RM1 juta. Perincian lanjut bersama wartawan Asmah Asmuni. Teruskan Asmah. Baik Farizi, pelbagai barangan boleh didapati di gerai jualan sempena program Madani Rakyat 2025 yang bermula sejak semalam. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gerai di sini, kita bersama saya Timbalan Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Puan Norazian Hassan. Baik, terima kasih kerana bersama kami pada petang ini. Baik, apakah yang KUSKOP sediakan di PMR 2025 ini bagi menarik pengunjung ke sini? Okey, terima kasih kepada pengacara. Okey, bagi PMR pada kali ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi selaku Kementerian Peneraju, kita menyediakan pelbagai program dan acara menarik. Sebagai kementerian yang membantu usahawan, sememangnya jualan madani merupakan keutamaan kami bagi memenuhi tema menoktahkan kemiskinan melalui keusahawanan. Bagi jualan madani ini, kita bahagikan kepada beberapa elemen yang ternyata menarik ramai orang Tawau dan juga komuniti yang berdekatan. Antaranya adalah jualan murah madani yang diterajui oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan juga jualan rahmah yang diketuai oleh KBTN, dan juga kita ada showcase satu daerah satu industri yang kita bawakan daripada negeri-negeri daripada Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Jadi di sini kita membuka ruang dan peluang kepada usahawan dan juga orang ramai untuk mencuba produk-produk kita yang kita bawakan khas untuk mereka di sinilah. Okay. Baik, bagaimana pula dengan sambutan orang ramai pada hari kedua penganjuran program kali ini? Okey, alhamdulillah kita bersyukur sepanjang 2 hari penganjuran ini, walaupun kita berdepan dengan cuaca panas, tapi orang Tawau baik-baik, komuniti sekitarnya pun baik. Kita terima banyak sangat pengunjung yang hadir. Jadi kita nampak orang kata daripada pagi sampai ke petang tidak berhenti-henti datang daripada pagi tadi di fun run sampailah ke pelancaran showcase daerah satu industri, dan saya yakin malam ini lebih meriah lagi sebab adanya persembahan artis tempatan dan juga kemunculan khas daripada Datuk Awi. Baik, terima kasih Puan Norazian. Baik, sebanyak 158 gerai jualan makanan, minuman dan juga barangan keratangan boleh didapati di program Madani Rakyat 2025 kali ini. Dan sekian dulu lintas langsung daripada dataran Majlis Perbandaran Tawau. Kembali kepada Farizi di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan.